menuju kepada suasana yang kacau bilau sama ada daripada aspek ekonomi maupun dari aspek moral. Hakikatnya pada apa yang belum dipraktikkan buat kurun ini ialah sistem kehidupan yang berpaksikan Islam. Meskipun semua negara-negara Islam mendakwa mereka melaksanakan Islam, namun pada hakikatnya Islam yang dilaksanakan adalah secara terbelah yang hanya menumpukan aspek-aspek tertentu sahaja, pelbagai slogan untuk membuktikan pelaksanaan Islam, namun ia hanya kosong dengan slogan sahaja. Oleh itu umat Islam mestilah sama-sama berbangkit memperjuangkan dan tertegaknya kembali sistem pemerintahan khilafah Islam yang sudah sekian lama kuburnya. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat dari pembukaan kota Mekah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melangkah takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, dan yang menjadi ikutan kepada kita setiap kali tibanya hari raya patut diterjemahkan di alam realiti dan bukan sekadar lawan yang berbentuk slogan semata-mata. Gemar takbir, tahmid, tasbih dan tahlil ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah adalah tanda bermulanya pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan manusia dan akhirnya membawa kepada keamanan dan keharmonian hidup. Ini telah membuktikan kepada dunia bahawa tiada satu sistem yang lebih baik daripada sistem yang berpaksikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Yang bermaksud Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan yang beramal saleh bahawa Dia akan menjadikan kamu berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana diberikan kuasa kepada mereka yang sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. آمين يا معطيك الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka carilah bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi menjadikan sambutan hari raya pada hari ini sebagai suatu amalan yang mendapat redha daripada Allah Ta'ala,
maka semestinya lah kita memelihara adab-adab berhari raya seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seawal pagi raya sepatutnya dimulakan dengan mandi sunat hari raya, kemudian mengerjakan solat subuh secara berjemaah di masjid-masjid ataupun di surau-surau yang diiringi dengan melakukan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil bersama-sama dengan jemaah. Kemudian hendaklah makan sedikit makanan sebelum keluar ke masjid untuk solat hari raya sebagai bukti bahawa puasa Ramadan telah pun tamat. Melaksanakan solat hari raya adalah merupakan amalan sunnah yang sangat dituntut, dan ia ini mesti disertai dengan mendengar khutbah hari raya. Ada di kalangan umat Islam yang terus pulang ke rumah selepas solat sunat hari raya tanpa mendengar khutbah. Perbuatan ini akan menjadikan solat hari raya sia-sia sahaja. Amal ziarah menziarahi dan mengucapkan tahniah sempena ketibaan hari raya adalah digalakkan bagi menimbulkan suasana kemuliaan hari raya. Namun, ia tidak sepatutnya dicemari dengan budaya pergaulan bebas lelaki perempuan yang bukan mahram. Amalan menziarahi kekasih dan perempuan bukan mahram serta bersalaman dengan mereka adalah haram di sisi Islam. Begitu juga amalan memperagakan pakaian yang mendedahkan aurat dan mempamerkan sosok tubuh adalah perbuatan haram yang tidak seharusnya dilakukan oleh setiap orang Islam. Sebagai umat Islam, sewajibnya kita menjauhi amalan-amalan yang telah disebutkan di atas kerana ia mencemarkan hari raya dan menjadikan kita kembali berbuat dosa setelah berlalu Ramadan al-Mubarak. Adalah menjadi sunnah Nabi SAW. Setelah hari raya dilaksanakan, puasa 6 hari dalam bulan Syawal sebagai penerus kepada kehangatan berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan saya ramai daripada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang berasal daripada negara jiran Indonesia. Sudah tentu semestinya kita akan merasai kesedihan, kita akan merasai kerinduan terhadap sanak saudara kita, keluarga kita yang berada di jauhan. Dan saya pernah berada di luar negara hampir 10 tahun belajar menuntut ilmu